Satu benda yang aku perasan dekat dalam pasaran telefon bimbit sekarang, kalau let's say korang nakkan spesifikasi yang jahat, korang nakkan sensor kamera yang besar, nak tak nak korang kena juga beli phone dengan saiz yang jahat juga. Kena model Ultra, Pro Max yang besar-besar, kadang-kadang nak masuk dekat dalam poket pun agak susah. Tapi sebenarnya masih je ada tau brand yang buat, yang keluarkan, hasilkan phone dengan kamera flagship, spesifikasi flagship, semuanya flagship tapi dalam form factor yang kompak, yang selesa guna sebelah tangan tau. Ini kira macam rare breed lah untuk masa sekarang ni. Inilah dia, Xiaomi 17. Telefon yang cuba buktikan bahawa flagship compact tu tak semestinya kena sunat spesifikasi kamera tau. So hari ni aku nak cuba buktikan kepada korang kenapa si kecil ini sebenarnya adalah monster dekat dalam dunia mobile fotografi. Let's go. On paper, Xiaomi 17 ini datang dengan spesifikasi yang bagi aku agak overkill untuk saiz dia tau. Semuanya megapixel tinggi dengan sensor yang sangat berkuasa. Yang paling penting sekali, ia masih lagi meneruskan legasi Leica Samilux tau. Combo pula dengan sensor baru yang upgraded tau, Light Fusion 950. So kita boleh expect kualiti yang mahal dengan warna dan juga detail yang terbaik daripada Xiaomi 17 ni. First, macam biasalah, korang kena pilih jiwa gambar korang. Sama ada nak Leica Authentic ataupun Leica Vibrant. Leica Authentic ni bagi aku adalah soul ataupun jiwa Leica yang sebenar tau. Kontras dia tu lebih bold, ada vignette yang natural dekat hujung-hujung gambar dan warna dia tu tak nampak fake tau. Dia nampak moody dan juga klasik dalam masa yang sama. Cukup sesuai untuk korang-korang yang nak bercerita melalui gambar korang. Tapi kalau korang nakkan gambar yang terus nampak segar, ceria dan juga terus nak post dekat media sosial, then korang boleh pilih Leica Vibrant. Dia naikkan saturation tapi dalam masa yang sama masih lagi jaga skin tone manusia. Dia tak buatkan muka subjek tu nampak pucat ataupun nampak terlalu diproses. Dan selain daripada dua mode yang utama tadi tu, Leica filter yang tersedia ni pun boleh tahan estetik juga dekat dalam Xiaomi 17 ni. Ini bukan filter yang biasa kita jumpa dekat aplikasi-aplikasi lain tu tau. Xiaomi basically disumbat filter yang betul-betul ikut color science, mimicking kamera filem Leica. Contohnya macam Leica Black and White Natural ni ataupun High Contrast. Korang boleh nampak sampel ni, hitam putih dia tu ada soul. Dia tak nampak grey tapi dia nampak macam dalam tau. Ada texture dan juga kontras dia yang sangat matang. Cukup sesuai lah untuk korang-korang yang nak ambil gambar street yang nampak artistik. Selain daripada itu, ada juga filter Leica Vivid ataupun Leica Natural yang memberikan tona warna yang sangat unik. Dia tak nampak digital, dia jaga skin tone dan juga warna alam tu supaya nampak ada depth dia. Inilah yang membuatkan gambar daripada Xiaomi 17 ni nampak macam diambil guna kamera mahal, bukan sekadar sebuah telefon kompak. Dan bagi yang suka shoot zoom nun jauh ke sana tu, selalunya telefon kompak ni dia agak slack off sikit lah bab telefoto ataupun zoom dia. Ialah ruangan agak terhad nak letak periskop sensor yang bagus-bagus. Betul tak? Tapi Xiaomi 17 ni menongkar arus tau, dengan memberikan 50 megapixel telephoto lens dengan optical focal length 60mm, which bagi aku satu pilihan yang sangat menarik. Ini adalah focal length emas tau untuk street photography dan juga untuk tangkap momen harian. Kita tak terlalu jauh dan juga tak terlalu dekat dengan subjek. Ia akan memberikan kesan compression yang membuatkan subjek korang tu nampak menonjol dan juga terpisah daripada background. Dan walaupun lens ni optikalnya 2.6 kali, korang jangan pandang rendah pada 5 kali in sensor optical quality zoom dia. Walaupun dia guna teknik cropping pada sensor 50 megapixel tu, hasil dia tetap sangat sharp. Ia tetap jelas, tak ada noise digital yang pecah-pecah tu. Untuk sebuah telefon kompak, kebolehan zoom macam ni memang memudahkan kerja kalau korang nak tangkap momen candid dengan kualiti yang still solid. Dan satu benda yang aku agak surprise, lens telefoto dia ni juga berkebolehan untuk capture 10cm macro shot. Jadi kalau korang yang jenis suka ambil gambar detail dekat-dekat tu, contohnya macam tekstur bunga ke kopi ke, lens ni memang sangat versatile. Dan bila mana bercerita pasal Leica, tak sah lah kalau kita tak sentuh juga pasal master portrait mode dia. Dekat sini, korang boleh nampak kelebihan kanta Leica Samilux tadi tu. Separation dia bagi akulah nampak kemas, subjek still nampak sharp, blur bokeh dekat belakang tu nampak creamy dan juga organik. Macam kita tengah guna kanta profesional yang lebih mahal. Skin tone dia pun nampak berisi, ada tekstur dan juga yang paling penting sekali, dia masih jaga highlight dan juga shadow pada muka subjek tu dengan sangat baik. Dan buat pertama kalinya, selfie kamera 50MP ni sekarang pun dah ada autofocus. Jadi kalau korang yang suka buat vlog ke, selfie ke, muka korang akan sentiasa sharp sebab apa? Dia sentiasa lock fokus dekat mata korang. Masuk bab kamera malam,
kualiti yang terhasil daripada Xiaomi 17 ni pun memang tidak mengampakan. Bila aku bawa si kecil ni keluar tangkap gambar masa cahaya dah mula kurang ataupun dah mula malap, dekat sini kita dah mula nampak taring sensor Light Fusion 950 dengan kantar aperture f1.67 dia ni. Gambar tetap nampak clean walaupun kawasan tu dah mula malap ataupun gelap. Tak ada masalah bleeding yang melampau dekat lampu jalan dan bahagian bayang-bayang pun still ada detail. Bukan nampak hitam yang mati je tau. Xiaomi berjaya untuk kekalkan ketajaman tu tanpa buatkan gambar tu nampak fake ataupun terlalu cerah sampai menghilangkan vibe malam yang sebenar. Overall, untuk sebuah telefon kompak, kualiti kamera Xiaomi 17 ni memang dalam liga dia yang tersendiri. Dia bukan sekadar tangkap muat untuk cukupkan syarat, tapi dia betul-betul bagi kualiti flagship yang konsisten dan juga fleksibel. Dan mesti korang tertanya-tanya kan, macam mana phone sekecil ini, sekompak ini boleh handle segala processing gambar Leica yang besar-besar tu? Walaupun dia kecil, tapi kecil-kecil cili padi. Xiaomi 17 ni dibekalkan dengan chip paling latest dan juga paling greatest buat masa sekarang, iaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Yes, ini menjadikan Xiaomi 17 ni adalah peranti kompak yang paling berkuasa dekat dalam pasaran ketika ini. Bukan setakat capable tau untuk proses imaging yang demanding tu, tapi kalau korang nak buat main game pun memang tak ada masalah. Game-game berat macam Genshin Impact ke, nak buat editing video ke, semuanya smooth gila dengan FPS yang stabil. Sistem penyejukan dia pun efisien tau, jadi korang tak perlu nak risau pasal isu panas yang melampau masa continuous gaming session tu. Oh, bagi yang wonder, Xiaomi 17 ni menjalankan HyperOS 3 yang sangat lancar, siap dengan jaminan 5 tahun OS update dan juga 6 tahun security update. Dan untuk power up semua performance yang ganas-ganas tadi tu dekat dalam body sekompak dan juga sekecil ini, terletaknya bateri yang cukup besar. Yes, kita bercakap pasal 6330 mAh silicon carbon battery, gang. Jujur cakap, untuk peranti kompak saiz 6.3 inci, bateri sebesar 6330 mAh ni memang sangat-sangat impresif. Nak charge pun laju tau, sebab apa dia menyokong 100W wired hypercharge siap dengan 50W wireless charging dan ada juga 22.5W reverse charging. So kalau korang nak tumpang charge gadget-gadget yang lain tu, tak ada masalah. Dari segi design pula, Xiaomi 17 ni membawakan design language yang bagi aku simple yet minimalist. Dia tak ada rekaan yang terlalu meriah. It is just elegant, matang dan juga premium bila dipegang. Combo pula dengan paparan bersaiz 6.3 inci yang dilindungi oleh Xiaomi Shield Glass. Skrin ni bagi aku memang padu tau, sebab apa kecerahan dia pun boleh menjangkau sampai 3500 nits peak brightness. Jadi nak guna bawah matahari terik dekat Malaysia ni memang no problem. Apa yang membuatkan aku paling layan bila tengok paparan ni adalah bezel dia. Memang super nipis tau, cuma 1.18mm sahaja. So bila tengok konten ke movie ke, dia memang nampak all screen daripada bucu ke bucu. Sangat memuaskan untuk korang-korang yang suka layan konten ataupun nak main game lama-lama. Dan dengan sokongan DCI P3 Color Game Mode berserta dengan 68 bilion color, nak layan movie ke, nak edit gambar memang cun. The colours memang nampak sangat vibrant dan true to its original colour. On the top of that, ia juga datang dengan IP68 rating tau. Jadi kalau korang tengah ambil gambar tu dekat luar, kalau tiba-tiba hujan ke apa, memang tak ada masalah langsung. Secara kesimpulannya, Xiaomi 17 ni aku boleh katakan dia macam rare breed tau. Dia kecil tapi sebenarnya dia monster dekat dalam dunia mobile fotografi dan juga spesifikasi. Kalau korang cari sebuah peranti kompak tapi korang tak nak ada sebarang kompromi, dan ini adalah jawapannya ketika ini. So kalau korang berminat nak dapatkan, Xiaomi 17 ini hadir dengan pilihan warna Alpine Pink, Ice Blue, Venture Green dan juga Black. Dan korang boleh dapatkan di Xiaomi Store, Mi.com, Shopee ataupun Lazada. Link semua macam biasa ada tersedia dekat pautan video ini. Dan sampai berjumpa di konten akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.